guys, welcome back to this channel. If you guys are new here, hi. I'm on my trip in Korea with my mother, and hari ni adalah day 4, but basically hari ketiga kita orang berjalan because day 1 only for transportation and check-in hotel. We sampai pun quite late. So hari ni adalah hari ketiga kita berjalan menerokai Korea, and sekarang sekitar jam 11 pagi macam tu. And today our schedule is quite tight sebab kita nak memanfaatkan masa betul-betul because kita dah tak lama dah dekat Korea ni, only 2 days more, so we have to make use of this day lah. And for the first stop, kita akan pergi dekat this one famous library yang I selalu nampak online, walaupun orang kata guys tak ada apa-apa nak buat, but I just want to go there and see menggunakan mata sendiri macam mana library tu looks like. So just now kita naik subway for around 30 minutes and kita dah turun daripada subway belakang sana. So dekat sini dia macam bangunan dia cantik guys. Wow. And then yang ni dia ada mall juga dekat situ, Coex Artium. Tempat you guys akan turun tu adalah Samsung Station. And dekat situ memang majoriti orang turun. I think because office kot, sini macam tempat orang bekerja, so that's why ramai yang turun dekat situ. Hari ni memang weather mengatakan 85% akan hujan, and sebab tu kita orang keluar lambat pada hotel tadi because memang hujan lebat. Waktu kita orang keluar tadi, we already prepare payung seorang satu, and then waktu on the way tu memang hujan. So nasib baiklah kita bawa payung sebelum hujan. Okay, so sekarang ni we are expecting more rain petang ni sampai malam, and that's why waktu perjalanan keluar tadi tu I tak dapat nak update you guys because I tak boleh bawa keluar kamera pun sebab nanti basah kamera ni. So now we are heading to the first stop. Let's go. Kita dah masuk mall dia. Rupanya memang dalam mall ke? Ini Stauffy Library. Dalam mall. And saya pun first time masuk Korean punya mall. Before this tak pernah pun sebab mama tak nak. Adakah kena naik train? I don't know guys. Dia kata macam tu. Kena naik train ke sebab dia kata macam tu? Okay, jom kita tengok lah macam mana je. Kalau kena naik train, kita naik sahajalah. Dia kata kat sini depan. Oh tu ke? Macam ada nampak gaya library je. Dia jalan ke depan lagi. Mak aku nak jatuh. Kau ni berapa kali dah nak? Kau kenapa nak? Ada orang tolak ke? Guys, yang ni ke? So betul, saya pun baru tahu rupanya di dalam mall guys. Kita beli buku apa-apa yang patut kan? Tak payah beli, impact price. Okay guys, so I akan bagi you guys tour library ni sebab satu pusingan you guys boleh nampak dah macam mana. Basically dia ada 2 escalator, satu dekat belakang tu and satu dekat belakang sana. So you guys bolehlah ambil gambar video yang trending tu kan. And buku dia memang betul banyak. Mungkin some of them hanyalah perhiasan semata-mata. Tu nampak tu sampai atas weh. Rajin kan membaca je. And then situ pun ada buku banyak. Ui. Sini pun ada buku banyak. Wow. Kat sini ada juga kedai kopi Starbiz, tapi saya tak belilah. Pasal luar tu semua mall. Mall gitu. Sekarang ni hujung minggu, so mungkin mall dia agak ramai lah hari ni. Make sense kan? Okay guys, kalau you guys nampak my mom yang pegangkan kamera tu, okay guys, korang main nampak aku kan? Terpusing-pusing macam tu. So aku turun dulu lah daripada mamat ni. Okay, kita kena turun dengan gaya. Adakah ada lelaki handsome di belakang saya? Oh betul, tepat sekali. Ya. Mak berjaya ke? Hebat. Guys, kita nak photoshoot cacah sikit macam buku kan? Right?
멋졌습니다. Faham? Faham? Okay guys, so kita dah selesai sesi video shoot and photo shoot dekat sini, and honestly I don't think membazir pun kalau korang datang sini, sebab dia bukannya kena bayar pun. So macam for the sake of memory, datang je lah kan. So you guys just datang, ambil je lah gambar kat sini-sini. For me, berbaloi, cantik. I suka this place. So satu tempat, check. Tengok tu, escalator ada dua lah macam saya cakap tadi, tapi I suka yang escalator sini. I don't know why. So ni macam sama je kan. Tapi I tak ambil pun dekat escalator ni tadi. I just ambil yang dekat escalator belah sini saja. Tengok baki berapa? 7450. Okay. Exit 9. Guys, kita on the way pergi next stop, iaitu lunch. Sebab dah tengah hari weh, lapar weh. Kita dekat Gelahalang. Thank you. Wow. Okay guys, kita sekarang dekat kedai makan. Ini daging yang kita order. Okay guys, we also ordered ayam perap dia sebab nampak macam sedap. This is the dak galbi. Oh, look at that. Nampak perapan dia memang on point lah. Okay guys, so kita nak try dia punya makanan. Wait, kenapa macam ni sekali? Gapi dia? Ada kan? Berlaku tragedi. Nah, sedap ni mah. Ada garfu juga, garfu ain. Okay guys, so kita nak buat taste test. Kita rasa dia punya ayam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayam dak galbi tanpa apa-apa sos. Nampak sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap apa mak? Allah. Kita try dia punya daging pula. Lembut ke daging dia? Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Bismillah. Macam panas ya? Marilah kita makan. Makan lah. Bismillahirrahmanirrahim. So inilah kedai yang kita makan tadi. Dia memang agak tersorok sikit. You guys kena masuk sikit ikut Never Map. And then ini adalah menu-menu yang ada antaranya lah. Bukan semua ini antaranya sahaja. Okay, ada prices sekali. Tapi ada lagi few lah. Cuma menu dia taklah banyak sangat. Tadi sebelum datang tak ada mood nak bercakap. Oh, lapar. So itu dia punya opening time and closing time. And now we are heading to the next place. Okay guys, so kat pipi saya ni adalah gula-gula halal yang ni berikan besar weh. Tengok. Tapi nampak tak beza pula. Korang. Ini bukan bengkak So guys, untuk makan tadi, basically harga dia dalam RM150 Malaysia, 50,000 won. You guys boleh bayar pakai cash ataupun card. Cuma card tu kena physical. Dia tak boleh card yang ala maya, Apple Pay tak boleh. Okay, so now kita tengah berjalan dekat dia punya street kat sini. Kenapa dia ni? Dia pegang yang salib Kristian tu.
Oh, dia ajak orang masuk Kristian. Maaf lah. So sekarang ini adalah street yang dipenuhi oleh kedai-kedai yang remaja suka. Baju-baju dia macam baju-baju yang style budak-budak muda pakai. Belah sini pun ada. Ada tempat piercing, ada photo booth, ada kedai vape. Ini cafe ni I don't know nama dia. Oh, My Mate. Ni lah dia punya mate. Macam seram ni. Stokin. Mana nak belikan stokin? Yang mana Yang tu kah? Kan? Tak ada corak lain? RM6 je okey lah. Boleh juga kan? Souvenir untuk kan? Hitam. I'm not lazy. Just saving mood. Kan? Boleh lah. Hitam. Comelnya. Kak Hana kena beli yang kecil sikit lah. Kak Hana dia suka warna pink kan? Ambil warna pink lah. Boleh lah. Boleh? Nampak kecil sikit lah yang ni. Ni untuk Kak Hana. Buat ke? Buat kot. Apa kau tak main ambil? So kita nak tengok lagi stokin kat sini. Kalau ada yang cute-cute boleh beli. And tengok dia punya kitchen. Comel kan? Wow. Yang ni pun ada juga stokin dia. Panjang pendek semua ada. Main tu. Comelnya. Apa ni? 10 plus 15,000. 10, 15,000. 15 token, berapa? 10 token 15,000. Mana? Dia punya set. 15,000 berapa? RM45 lah kan? RM45. RM45 dapat 10 token. Dekat atas tu ada university. Ada juga train yang direct turun dekat dengan universiti lah. Tapi you have to jalan jauh jugalah. Tak adalah betul-betul turun terus sampai kan. Universiti dia memang atas bukit. So now we are heading to the next destination. Kita mencari pad dekat sini. Korang kalau pirit bawa lah daripada Malaysia je. Tengok ni harga pad dia RM8,600. Nasib baik buy one free one tau. Kalau tak weh mahal. Nak dekat RM27 weh. Ni brand di skin ni. Sini pun ada lagi few choices. Okay, I akan tuakan untuk you guys tu dia pad-pad yang ada dekat sini. If you guys wanna buy pad lah, kita beli yang buy one free one lah here. Aduh, hari tu sebenarnya kita orang mau spare, cuma tak banyak. So we have to top up a bit. Ni macam murah je, RM3,400. Dapat 4. Okay guys, so we just spend almost RM30 untuk beli pad. We tak pernah weh, selalunya murah sikit lah dekat Malaysia. So now kita nak masuk another kedai macam jual banyak barang-barang souvenir. Okay guys, so kita jumpa something yang boleh dibuat souvenir berbaloi lah. Harga dia RM1,000 je dalam RM3. So dia banyak corak cute. Tengok ni. Wow. Coba kan? Ni apa? Saya nak yang ni mama. Comel. Nak ni. Cermin. Pegang tengok cermin. Yang ni pun Nampak comel. ke? Mama. Nampak ke? Nampak lah. Dia adalah tu plastik dia kena cabut. Okay guys, so I'm taking this one. This one. Okay, and then this one. Ni untuk kasih sebab dia memang aneh-aneh sikit. Dia suka ni benda-benda macam ni. Ni. Tada! Banyak juga dia punya stationery dia. Stationery dia, buku-buku Chanel. And then ada stopwatch, file, penyapu kecil. Chanel juga kan. Blind box guys. Ini blind box yang ada. Conan pun ada, comelnya. Sini pula. Oh, ni wrist cushion. Comel-comel juga. Ni alat-alat menulis dia, buku-buku dia punya design. Cute. Banyak lagi. Wih, tu comel. RM6 guys yang tu. Comel lah. Tu ada kura-kura. Ada banyak choice lah. Bebe semua ada. Sini ada pasal-pasal yang comel tau ni. Yang ni casing siap weh. Comel betul. And I buy salah satu daripada ni for myself lah. Yang ni tak ada bekas, so dia murah sikit. Cool kan. Yang ni pun I ada beli juga for my sisters and my friend.
Ni melodi lah, adik-adik suka. Tapi tak apa, kita bagi dia orang yang lebih cute, yang macam ni. Comel kan? Shinchan pun ada. Apa ni? Comelnya. Baru perasan guys. Guys, tadi kita orang beli pad dekat Siumat tu dalam keadaan yang sedih lah kan, sebab RM30. Lepas tu kita orang masuk kedai ni. This one, Art Box. Lah, RM100 terbang. RM100 terbang weh. Unexpected and tidak dijangka-jangka and tidak di-plan. Agak berhantu ya kedai ni. Bahayalah korang. Banyak benda comel-comel. Guys, kita dalam bas. Sebenarnya kita orang selalu naik bas. Cuma dalam bas I tak pernah rakam because saya tak nak buat bising. Tapi kali ni saya berbisik-bisik lah untuk korang. Now kita nak pergi next destination. Okay guys, so tadi waktu kita naik bas tu, kita nak ke sini lah, Yuhua Women's University Campus Map. Ini dia punya map lah. So kalau you guys nampak, ini adalah all the things yang ada dekat campus ni. Yang ni peta dia secara overall. And dekat campus ni, you guys bayangkan campus ni ada 75 tempat berbeza. I'm gonna tour a bit lah. Mana nombor 1 dia? Nombor 1 depan ni. Nombor 3. Tu church tu apa? Center. Oh, siap ada museum weh. Wow. So if you guys can see, ini adalah semua benda yang ada besar weh. I don't expect it to be this big. Memang I tengok ada itinerary yang suruh pergi Yuhua ni, tapi I tak tahu pula dia sebesar ini. I thought this just seketul je. Wow, cantik betul. So guys, a bit of fakta tentang Yuhua University ni. So sekarang ni guys, ini adalah Yuhua University and dia ditubuhkan sekitar tahun 1889. Mungkin ditubuhkan oleh someone yang bernama Mary, American. So basically Yuhua University ni, kalau you guys nampak, ini sebenarnya kita dah masuk dah tahu kawasan dia kat situ. And ini adalah universiti perempuan pertama dekat Korea. Okay, disebabkan ada universiti ni lah, perempuan-perempuan berjaya mendapatkan pendidikan yang bagus dan tinggi. So this is the first university for women only. So universiti ni, dia punya design, dia melibatkan architecture Perancis. Yang buat ni namanya Dominic. Universiti ni sebenarnya memang terkenal because dia punya design yang sangat unik dan cantik. Dan dekat persekitaran dia ada banyak macam tempat-tempat untuk shopping yang murah sebab dia target student. So I'm gonna show you guys dia punya persekitaran so that you guys can nampak apa yang I masukkan. Okay, so let's the tour begin. Yo, cantiknya korang kat situ. Itu kalau nak naik tangga tu pun boleh buat mengadah weh. Wah, cantik-cantik. Hujan makin lebat. Itu dia punya church. Nampak tak church dia? Guys, hujan makin lebat, so kita target nak pergi dekat belah sana. Kalau boleh masuk kalau tak boleh usang weh. Okay guys, kita basically berteduh sikit dekat dalam bangunan ni sebab dekat luar tu hujan lebat sangat-sangat. So ini adalah dia punya interior. Cantik weh. Kita akan turun bawah dulu lah. Saya pun tak tahu kenapa kita turun bawah, tapi bawah tu lebih ada kerusi semua. So kita akan duduk kat kerusi-kerusi tu sementara tunggu hujan reda. Ni lebat sangat ni. Cold ice. Big okay. Cash can or cannot? Cash. Okay guys, so alhamdulillah hujan dah reda sikit and we pass by this cafe. Comel cafe ni dekat dalam Yuhua University ni. Dia nama dia adalah Hua Li Choi. I don't know how to pronounce it. And we bought like ice americano sebab I think ice americano dia yang macam boleh minum sebab dia literally like kopi dengan air je, dia tak ada susu. So macam selamat lah. But this cafe is so freaking cute actually. Air tadi dia RM4,000, RM12. So this is ice americano. Tada! Besar weh, berbaloi. Sangatlah pahit, tiada gula. So sekarang ni kita pusing-pusing lagi dekat universiti ni sebab hujan dah reda sikit. And then kita akan move forward to our next destination.
Saya tanya, saya larat ke naik tangga tu? Hanya Allah yang tahu. Saya pun tak tahu saya larat ke tidak. Sebab itu amat dahsyat ya, amat dahsyat tinggi dia. Dekat situ ada CU Mart, ada Fujifilm dan ada banyak shops. Kalau yang gedung yang belah sini dia more kepada foods. Dia ada Gasha Food Market, dia ada bakery and macam-macam lagi. Sebenarnya kalau kita naik atas tu, ada something yang lagi cantik kat atas tu, mau faham tak? Should we go upstairs, mother? Let's go. Guys, ini kawasan dekat dalam bangunan yang bawah tangga tu. Wow. Si ada Samsung Hall. And dekat dalam ni kalau you guys masuk, dia ada lift. Lift dia ada 1, 2, 3. So kita nak tengok lift ni betul ke bawa kita ke tempat yang sebenar ke bawa kita tempat lain. Kalau tempat lain kita orang turun je balik. So jomlah kita tengok betul ke ni. Tapi cantik juga weh dia punya ni. Dia punya persekitaran ni, nampak? Wow. Uyo, betul-betul macam pergi dunia lain lah. Futuristik lah. Wish. Weh, amazingnya ni dia hantar kita ke mana? Betul lah dia hantar kita ke atas. Alhamdulillah tak naik tangga tu. Alhamdulillah guys. Yeay. Okay, kalau korang naik tangga, korang akan lalu situ tau. Situ. Tapi kalau you guys tak nak naik tangga, pergilah cari pintu masuk bangunan yang side belah kanan yang ada siumat tu. And you guys boleh naik lift. Tekan dia punya button nombor 1. Sebab tadi kita dekat before. Wih, cantik ni korang. Oh my god. Kenapa cantik sangat? Tapi okey lah, logik lah. Sebab dia French architect yang buat. So sebab tu landscape dia pun cantik. Penuh dengan plants. And ini dikonsiderkan sebagai one of the most beautiful university in Seoul. Tengok tu. Wow. So if you guys want to know, sini memang lelaki tak dibenarkan belajar untuk undergrad studies. Tapi kadang-kadang untuk postgrad tu ada juga lelaki. Dan kalau ada special exchange akan lelaki juga. But kalau undergrad macam degree tu memang khas untuk wanita sahaja. So if you guys want to further study dekat luar negara, maybe you guys can apply here. Dia quite prestige I would say. Bangunan pun selesa, cantik dekat luar ni. Takkan korang malah belajar pula tengok bangunan macam gini kan? Wow, landscape dia sangat cantik lah, Ma. Dia memang luar negara, tapi I don't know why I cakap yang sini dia punya feeling macam luar negara. I mean like luar negara belah-belah Europe. Faham tak? Memanglah Korea ni luar negara for me, tapi dia macam kat Europe. Okay, dia punya vibe tu. Wow. Oksigen. Oksigen guys. Sangat sedap lah oksigen dia. Ni boleh duduk ni sebenarnya, lepak-lepak. Tapi hujan kan. Wow, I love places yang penuh dengan hijau. Cantik. Imagine kalau dia musim bunga. Bayangkan kalau semua ni penuh bunga. Oh my god, I don't know what to say anymore. So like I mentioned, dia punya campus ni besar. So situ mungkin dia punya fakulti pendidikan ke, fakulti sains sosial ke. Tapi penuh lah dengan fakulti-fakulti dia. Nampak tak ada statue? Statue macam prof. Itu mesti orang yang prominent. Cuma I je yang tak kenal siapakah beliau. Okay guys, so kita nak ke next destination dekat Itaewon. Kita nak beli kebab. And tengok ni guys, hujan lebat. Nasib baik kita orang sempat masuk bas tadi. Kalau tak lenjun weh. Now kita nak pergi beli kebab. And then kita akan head to our next destination. Perjalanan ni dalam 1,500 won macam tu. Tada. Okay, ada orang tengah Mapo Bridge. Wow. Guys, kita tengah lalu Mapo Bridge guys. Yo. Kalau orange kita lalu ni kan. Saya dah berpeluh lenjun Sakai. So tadi kita orang sebenarnya memang nak pergi Itaewon, nak beli kebab.
Lepas tu, waktu naik bas tu, dia skip our station yang sepatutnya kita nak turun dekat bas tu. So perjalanan nak pergi ke Kebab tu, dia agak jauh tau. Dia kena naik bas, lepas tu kena naik subway, lepas tu barulah sampai Kebab. So tadi waktu kita orang salah turun tu, kita kena naik yang seberang jalan pula and kena turun dekat tempat yang sepatutnya lah. So perjalanan yang agak memenatkan. Never map kadang-kadang dia functional, kadang-kadang dia macam stuck. Masa tadi dia tak dapat nak trace my location dekat mana. So I jalan mengikut gerak hati saja untuk sampai ke dalam subway ni. And now we are heading to Itaewon. Maybe dalam 10 to 15 minutes more kita akan sampai dekat Itaewon and kita akan beli kebab. Dah malam dah dekat sini guys. It's around 7-8 PM macam tu. And I'm so berpeluh. Please lah nampak. Station kat sini agak tak ada orang. I don't know why tak ada orang datang sini ke. Dia kawasan yang dekat dengan Mampu Bridge. Tak masalahnya dia ni nak kebab tau. Kau tahu tak? Macam cerita sikit pengalaman lunch kita mah. Macam mana? Puas hati tak mah? Daging sekeping RM70. Sedap? Nanti esok pun tak boleh tahu kena makan. Tapi daging dia lembut lah. Tu tak dinafikan. Raya kini pun sedap juga. Tapi balik ni memang kita orang nak makan samurai kiniko. Betul tak? Yeay, dah sampai. Special kan? So dia akan datang dari sana lah. Jigo macam sekarang. Macam tu. Happy yang kita Oh, train dah sampai mah tu, train bawah tanah. Let's go. Semoga dapat duduk lah ya. Aku dah penat dah ni berjalan. Hari ni dah lebih 10,000 langkah dah guys. Ramai juga orang. Nampak macam ada seat kosong. Oh, tu macam kosong je. Kita tengok baki kita. 7,900 banyak lagi. Okay guys, so kita akan lalu exit 3. Let's go. Exit 3. Alhamdulillah ada elevator. Kita dah turun dekat Itaewon subway tu. And then now kita dah nak sampai Kebab. But as you guys can see, it's raining. It's pouring. Hujan lebat lagi guys. Tapi actually kita orang dah tahu dah daripada pagi. Because kita orang tengok dia punya expected weather. Wah, kenapa bau sedap Ini bau sedap kan? So kita orang tengah survey harga dia. Nampak macam murah je kat sini lah. Kalau nak set menu tambah 4,500. Faham? Dapat fries, dapat air. Kita orang sebenarnya plan macam nak makan Mr. Kebab tu. Kalau you guys nampak dekat belah sana. Tada! Tu. Warna merah. Sebelah merah tu. And Alhamdulillah lah. Hujan ni hujan ramai. So after makan ni kita maybe akan balik lah. Sebab dah hujan macam ni gimana lagi. Mama bertemu cinta hatinya Mr. Kebab. Boleh makan lagi ke dalam tu? Tengok macam tak ada orang. Dah, jom. Bismillah. Okay guys, so this is the menu. And just now, kita order grilled cheese kebab mix. And kita tambah 5,000 untuk dapatkan set. Yang ni kita makan kat sini. And then kita take away cheese toast kebab mix. Yang tu ala carte saja. And tadi kita also order cheese stick. So altogether, you guys kira lah. I pun tak tahu. My mom paid for this dinner. Wah, tengok kedai dia. Bau sedap weh. Ini ada banyak dessert macam daripada Turki. Nampak ni, baklava. Tapi agak mahal lah. Satu piece tu macam RM7.5. Okay guys, so jom kita try makanan Turki kat sini. Kebab dia. Okay, first of all, I nak try dia punya cheese stick. Tada! Panas-panas. Bismillahirrahmanirrahim. Sos sikit. Sedap. Cheese dia kat dalam tu memang wujud. Dan dia crispy. Dan dia panas. Sedap. Next fries dia. Bismillah. Dia sedap sebab dia panas-panas. Ni kalau shogi tak sedap. Mak, makan kebab. Dia
semua dalam 70. Dapat dia sekali. Nak apa boleh? Nak ambil gambar lagi tak? Mak, kenapa kau nak aiskrim letak macam tu? Kau nak aiskrim dia. Boleh gigit kau? Belum? Mak ambil sos tu letak tepi mak. Guys, this is the kebab. Huge one. Mai makan boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Sedap weh sebab dia punya tak tani tu boleh. China. Guys, dia sedap sebab dia punya wrap tu lembut. And then dia macam ada sos putih dia ni yang sedap. I don't know apa tu. Nampak tak sos putih di celahan wrap ni? Sos putih ni carry the whole taste. Kalau tengok pada atas, dia punya protein tak nampak banyak. Nampak sayur yang banyak. Tapi yang macam yang sama. Dia punya lam ni memang rasa lam betul dan sangat lembut. Kencana. Allah. Sangat lembut dan sedap. Oh my god. Bismillah. Alamak. Macam dalam ni ada fries lah. Sedap. Guys, so tadi rupanya protein tu dia dekat bawah-bawah yang banyak. Penuh weh. Oh my god, mah penuh mah isi dia kat bawah-bawah ni. Nampak tak? Tahu tak nak makan macam mana sebab dia nak terbuka. Takut tumpah. Dia tahu dah putih tu apa mah. Grilled cheese lah, kan kita order grilled cheese. Jom ni. Lulus sedap. Sedap ah, melapik. So untuk makanan dia, I can recommend to you guys. You guys boleh datang makan sini sebab sedap. Harga lebih kurang sama je dengan kedai-kedai lain yang dekat sini. So now I'm gonna enjoy eating my dinner and then kita akan pulang. Bye bye.